Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya nampak ramai pejuang-pejuang Melayu kita yang sanggup hadir daripada Kedah, daripada Pulau Pinang, daripada Perak, daripada Selangor, daripada Johor, daripada Kelantan, Terengganu, semua hadir hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan majlis, saya ingin mengimarahkan semua sekali wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Saya selaku orang yang mencadangkan program ni, penyatuan bangsa-bangsa Melayu, orang-orang Melayu kita untuk berkumpul di Pahang adalah titik mula gabungnya orang Melayu kita, orang Islam kita bergabung tanpa mengira warna politik. Jadi untuk permulaan ini saya nak menjemput wakil-wakil daripada Pakeda Malaysia ada, daripada Geraham ada. Kita nak minta jemput dulu adalah orang tuan rumah daripada Pakeda Kuantan. Saya nak jemput, sila. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul semua sekali di dalam Malaysia yang turun padang pada hari ini. Semua sekali NGO kita dari Pakeda Negeri Pahang khususnya dapat berkumpul bersama dengan NGO seluruh dalam Malaysia pada petang ini untuk membantu apa yang berlaku, apa yang dikotak-katikkan sebelum-sebelum ni di daerah Raut. Dan demi kita antara orang Islam bertubuh NGO Melayu Islam yang pada hari ini dapat berkumpul menegakkan apa hak kita sebagai rakyat Malaysia, rakyat orang Melayu, hak orang Melayu terutama sekali di dalam negeri Pahang. Okey, di sini saya menekankan bahawa tidak berkepuasan hati pada badan-badan peneroka haram yang kita dapat laporan dalam media-media yang tersebar, kata melanggar undang-undang undang-undang perbelanjaan Malaysia yang tidak diguna pakai, mana tidak mengendahkan undang-undang. Jadi di sini sebenarnya yang kita tak faham kenapa dia mempertahankan sangat untuk durian tu. Mungkin kat sini saya menyerulah pada pihak-pihak yang berkenaan, terutama sekali badan tanah mineral, pejabat tanah bahagian mineral, untuk mengkaji sedalam-dalamnya apa sebenarnya yang mereka pertahankan hingga sampai pihak kuasa, pihak polis, pihak yang dibagi tugas untuk melaksanakan tugas-jawab dia tak boleh nak beroperasi, dihalang. Sedangkan menurut perintah mahkamah, perintah daripada ni semua sudah dapat. Jadi apa yang terselindung di situ, kita pihak Pakeda Negeri Pahang dan seluruh Malaysia, kita minta badan yang berkenaan mineral, bahagian mineral dan mineral, jabatan mineral untuk mengkaji sehalus-halusnya apa yang ada di bawah sana. Mungkin kita dekat sini tak tahu. Mungkin laporan tu kita minta bahagian mineral kita keluarkan apa sebenarnya yang diorang pertahankan sangat kawasan ni. Sebab kita pun dah ada sikit maklumat-maklumat yang
berlakunya kat bawah sana tu. Jadi kat sini kita minta bahagian bendera untuk buat satu analisis kat sana, minta dapat kebenaran untuk dia ke depan, untuk mengkaji apakah yang sebenarnya berada di situ. Okey, saya rasa itu untuk Pakatan Negeri Pahang, untuk bagi penolakan haram yang mempertahankan tu, mana kita minta badan yang berkenaan ambil tindakan dan buat kajian ke atas, diberi kebenaran untuk membuat kajian di atas tanah milik Raub yang di belakang sana. Semua tuan-tuan nampak ni tanah yang telah diterokai secara haram. Walaupun kerajaan tidak membenarkan sekian lama, maka mereka masih bertahan untuk mempertahankan apa yang terselindung di situ. Mungkin separuh-separuh daripada kita tak nampak. Inilah sebenarnya yang ada di belakang sana, di bawah sana yang kita belum dapat. Jadi kat sini sekali lagi saya minta pada badan Jabatan Mineral untuk diberi kebenaran. PTG dapat kebenaran untuk mengkaji sehalus-halusnya apa yang berada